Selamat pagi, salam sejahtera sahabat semua. Okey, di sini saya nak kongsikan sedikit ilmu buat sahabat yang ada di luar sana tu. Okey, yang ni Saga LMST, Saga Kebal lah, suara lebih kurang sama macam tu lah. Okey, di sini dia punya kabel ni ada problem sikit again. Problem apa? Yang ni dah terputus dah. Okey, yang ni putus dah. Tarik, putus pula. Sudah. Lepas tu saya membuka, tarik dia punya ni, jadi memanjang macam ni pula. Pening kepala dia buatnya. Okey, jangan risau. Saya akan kongsikan sedikit ilmu buat sahabat yang di luar sana mungkin berguna kot kan. Alright, kita kongsikan. Okey, nampak tu dah memanjang. Saya mentarik dah. Okey, kita pergi kat depan pula Okey, mula-mula sekali kita jack dulu. Okey, kita jack bagi naik sikit kan. Okey, pastikan kiri kanan kita tongkat untuk keselamatan nak buat kerja. Alright, lepas tu kita cari benda tajam macam ni. Yang ni mungkin sahabat tahu kot, yang untuk kita tampal tayar tu kan. Sebab kita nak tolak dia punya apa ni, yang untuk buka tu nanti saya mau tunjukkan. Okey. Mula-mula pergi kat bawah kereta dulu. Okey, nampak tak tu? Nampak tak? Alright. Kita congkel tolak yang ada spring tu kan. Dekat depan ni. Okey. Ni kita tolak pergi ke depan supaya dia boleh buka. Okey dah. Okey, macam tu je, senang. Baru boleh buka dah. Dah boleh buka dah ni dah. Dah terangkat dah. Okey, harap video saya ni membantu. Tolong share kan. Alright, terima kasih kepada sahabat yang dah menonton. Bye bye.